Okay, seterusnya kita nak tengok macam mana cara kita nak tambahkan kontak ataupun nama pelanggan, pelanggan-pelanggan kita dan juga supplier-supplier kita. Okay, dalam software buku ni dia masuk dalam kontak. Maknanya senarai kenalan kita atau kontak number ataupun maklumat pembeli dan juga pembekal kita. Okay, so dia masuk dalam kontak. Kita klik pada kontak ni. Okay, so dekat sini kita boleh tambahkan semua pelanggan kita. Jadi bila kita nak buat invoice atau quotation, dah senang. Kita pilih saja nama pelanggan tu. Okay, tapi yang ni pun kita boleh add kemudian masa buat invoice. Tapi lebih mudah kalau kita dah adalah nama tu. Okay, pertama sekali, kita klik pada new. Okay, kita masukkan nama pelanggan kita tu. Okay, contohnya ABC 9. Kalau dia company lah, kalau individu, kita boleh klik pada individu, masukkan nama. Okay, kemudian dia ada, dia minta registration number ni, ni nombor pendaftaran perniagaan lah. Kalau tak ada, kita boleh biarkan kosong, tapi kita tak boleh nak submit di invoice. Sebab untuk invoice, kita perlukan maklumat lengkap. Okay, yang ada bulatan kalau orange ni, perlu diisi lah kalau perlu invoice. Kalau tak, boleh biarkan kosong. Tak nama, masukkan business registration, nombor TIN. Okay, kemudian kita tick pada kategori. Okay, yang ni adalah customer kita tuan-tuan. Kalau supplier, kita tick pada supplier lah. Tick pada customer. Kalau dia customer dan supplier, kita boleh tick dulu. Contact information, masukkan nombor telefon dia. Masukkan kod dulu. Kod ni kod negara lah. 60. Malaysia. Okay. Contohnya ni nombor dia. Kemudian kita boleh masukkan email. Okay, apa tujuan email ni? Invoice atau quotation yang kita buat, kita boleh terus emailkan daripada software ni. Tak perlu kita nak save. Kemudian kita buat secara manual lah. Okay, yang ni kita boleh masukkan. Contohnya ABC. Ni ada email customer kita. Kemudian kita boleh masukkan alamat lah dekat dalam address ni. Okay, contohnya 21 section 1. Okay, kita jadikan dia default billing. Kemudian kita save. So macam ni lah cara kita nak save contact kita, nama customer kita. Tujuan dia untuk memudahkan kita buat quotation ataupun invoice nanti.